Assalamualaikum tuan-tuan, saya Rashdan dari Rad Motoring Selayang. Hari ini saya nak tunjuk ataupun nak review dekat tuan-tuan dua unit Toyota Camry ACV 40 dan juga ACV 50. Okay, and then saya nak pecahkan kelebihan dan keburukan kedua-dua kereta ni tuan-tuan. Okay, yang pertama ni warna putih ni tuan-tuan, ini adalah ACV 40 Toyota Camry 2.4 tahun 2009 tuan-tuan. ACV 40 ni keluaran dia start daripada tahun 2007 sehingga 2011 tuan-tuan. So yang depan tuan-tuan ni unit tahun 2009 tuan-tuan. Yang ni dia dah pakai enjin 2AZ FE tuan-tuan. Spare part dia sangat banyak and then memang sangat murah spare part dia. Tuan-tuan pergi mana-mana ceruk bengkel pun mesti ada spare part. Tuan-tuan jangan risau. Okay. And then untuk ketahanan enjin dia tuan-tuan, mostly banyak pengguna ACV 40 ni guna kereta ni sehingga 300,000 kilometer tuan-tuan. Okey, ada yang dah siap guna sampai 900,000 kilometer and then Toyota ambil balik kereta dia untuk buat ulang kaji macam mana ketahanan enjin Toyota ni boleh bertahan sehingga 900 kilometer tuan-tuan. Okey, untuk rim pula dia dah pakai 17 inci. Yang ini dia dah guna tayar Continental Ultra Contact UC7 tuan-tuan. Tayar yang sangat slick, sangat grip tuan-tuan, panas pun okey, hujan pun okey, memang tip top. Okey. Design body memang klasik lah tuan-tuan untuk ACV 40 ni. Sama juga macam interior dia tuan-tuan, memang sangat klasik sebab dia ada design-design kayu dekat sini seakan-akan Mercedes punya design. Speaker sound pula dia dah pakai Maestro brand daripada Jerman tuan-tuan. Kereta ni V-Spec jadi dia dah guna push start button. Okay. And then walaupun ACV 40 ni model tahun yang lama tapi dia dah siap ada dengan parking sensor sekali tuan-tuan. And then dia ada function dekat steering. Semua masih lagi berfungsi untuk kereta ni. Yang specialnya and yang paling saya suka adalah dia dah siap gunakan electric seat tuan-tuan. Jadi kereta ni walaupun tahun dia lama tapi dia punya teknologi tak terlampau ketinggalan zaman tuan-tuan. Untuk seat dia pula, saya boleh katakan kabin dia memang sangat-sangat senyap lah tuan-tuan. Tu adalah kelebihan Camry ni lah. And then bila kita duduk dekat seat dia kan, dia punya cushion tu memang ibarat sofa dekat rumah saja. Sofa. Bila duduk dalam kereta ni rasa sangat-sangat santai, sangat-sangat selesa tuan-tuan. Okey, kereta ni dia menghasilkan 161 horsepower, 224 Newton meter of torque. Okey, walaupun yang ini 2.4 V-Spec, okey, dia still menghasilkan power yang sangat cukup. Tapi kereta ni lebih sesuai dekat bandar tuan-tuan. Sebab apa? Dia punya handling ringan, dia punya dalaman sedap, dia punya spare part pun senang nak cari, maintenance pun murah. Manakala untuk road tax sama saja ACV 50, ACV 40, 874 setahun tuan-tuan. Okey, kita ke bahagian ACV 50 pula tuan-tuan. Design yang sedikit sporty tuan-tuan. Bagi saya design dia totally dah lain. Memang sporty. Yang ini pula ACV 50 Toyota Camry 2.5. Yang ini V-Spec juga tuan-tuan, 2014 tuan-tuan. Yang ini dia datang dengan warna glossy black tuan-tuan. Dia dah siap datang dengan chrome punya grill. Okey, body dia memang sangat-sangat sporty lah. Okey, memang aerodynamic. Yang ini horsepower dia lebih tinggi memandangkan dia guna enjin 2AZ FE tuan-tuan. Okey, yang ini dia dah menghasilkan 181 horsepower, 240 Newton meter of torque. Dekat bahagian tayar tuan-tuan boleh tengok dia dah pakai HRE Performance 18 inci punya tayar and then dah pakai tayar Toyo tuan-tuan. Yang ini CR1 punya model tuan-tuan. Tayar memang sangat premium untuk kereta ni. Untuk bahagian interior dia pula totally dah lain tuan-tuan, lebih nampak direct lah bagi saya. Dia punya design lebih direct, lebih kemas. Okey, memandangkan design-design dia still ada old school punya design dekat sini. Still ada design kayu. Okey, and then dah pakai push start button, ada parking sensor, ada electric seat, ada macam-macam feature. Okey, boleh call orang dekat steering ni sahaja. So memang sangat mudah lah. Design dia lebih futuristik untuk tahun 2006, 2026. Sorry, kalau tuan-tuan nak beli kereta ni dekat tahun 2026, saya rasa tak ada masalah. Cuma bezanya spare part dia sedikit tinggi berbanding dengan ACV 40 tuan-tuan. Tetapi dia punya
penjimatan minyak, lebih menang dekat ACV50 punya model. Okey, design yang sangat-sangat agresif and then menghasilkan power yang lebih tinggi tuan-tuan. Walaupun power kereta ni tinggi, tapi minyak dia still okey-okey untuk maintain tuan-tuan. Jadi bagi saya kalau tuan-tuan cari kereta yang lebih nak nampak muda, nak lebih laju, nak lebih agresif, tuan-tuan boleh pilih ACV50 ni. Tapi kalau tuan-tuan lebih nak kesantai, nak bawa bandar sahaja, okey, tak nak pening-pening untuk maintenance, tuan-tuan boleh pilih ACV40 tuan-tuan. Okey, so untuk bajet pula ACV50 ni tuan-tuan boleh dapat dengan harga serendah 40,000 ke 35,000. Okay, and then dia ada spek-spek dia tuan-tuan yang sedikit mahal. Yang paling mahal pun saya rasa GX spek. Yang itu harga dia sekarang 50,000 tuan-tuan. Untuk ACV40 pula tuan-tuan boleh dapat dengan serendah 20,000 sahaja tuan-tuan. Dekat pasaran sekarang banyak dah used car yang dah start jual kereta-kereta ni. Okey, sebab dia orang tahu juga tuan-tuan, kereta ni ada kelebihan dia di mana orang cari ketahanan tuan-tuan. So memang zaman sekarang ni walaupun banyak kereta EV, elektrik, tapi kita tetap pilih kereta-kereta yang menggunakan petrol ni sebab dia lebih jimat tuan-tuan dari segi maintenance. Tuan-tuan tak payah pening fikirkan terlalu banyak masalah bateri dan sebagainya. Tuan-tuan pergi bengkel, buat saja semua. Sekarang tak ada masalah. So tuan-tuan kalau diberi pilihan, tuan-tuan ada 40,000, tuan-tuan pilih ACV50 ke ACV40. Tuan-tuan boleh komen dekat bawah, okey? So kalau tuan-tuan sedang mencari juga Toyota Camry ataupun kereta-kereta lain, boleh kontak saya, nombor saya ada dekat atas tuan-tuan. Boleh tanya saya apa-apa sahaja tentang kereta, insya-Allah saya boleh balas mana yang saya tahu tuan-tuan. Saya Rashdan, jangan lupa like, komen dan share. Assalamualaikum.